Siapa sangka anak-anak Malaysia ini berjaya bawa pulang 5 pingat dari Beijing, China. Baru-baru ini, Malaysia menghantar wakil ke World Robot Challenge ke-23 di Beijing. Seramai 92 peserta Malaysia berusia 9 hingga 18 tahun menyertai pertandingan yang menghimpunkan lebih 5,000 peserta dari 40 negara. Sebelum ke Beijing, mereka turut menjalani latihan intensif sebagai persediaan. Yang lebih membanggakan, wakil muda Malaysia berjaya meraih 2 emas, 1 perak dan 2 gangsa. 2 emas diraih dalam kategori Park Collector Junior dan Robo Bowling Senior, manakala perak dalam Park Collector Senior. 2 gangsa pula diraih dalam Park Collector Junior dan Freestyle Junior. 5 pingat ini membuktikan anak-anak Malaysia juga mampu mengukir nama di pentas antarabangsa. Sebagai masyarakat, kita perlu terus menyokong dan menghargai usaha mereka agar lebih ramai kanak-kanak Malaysia berani mencuba dan mengejar kejayaan di peringkat dunia.